Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Dr. Suryani Mohamad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, saya bangga untuk memperkenalkan UMT sebagai destinasi utama bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang pengajian yang berkualiti dan relevan dengan perkembangan semasa. Sebagai universiti yang berpegang kepada standard pendidikan yang tinggi, semua program pengajian di UMT telah mendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Di UMT, kami akan memastikan bahawa setiap pelajar tidak hanya didedahkan kepada pembelajaran teori tetapi juga berpeluang untuk menerokai ilmu melalui pengalaman praktikal yang mendalam, termasuk pembelajaran di makmal, lapangan dan simulasi dunia yang sebenar. Keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh UMT adalah yuran pengajian yang sangat berpatutan dan kos sara hidup yang rendah di negeri Terengganu. Ini menjadikan UMT sebagai pilihan yang sangat mesra kewangan dan mudah diakses oleh pelajar dari pelbagai latar belakang. Dan UMT juga akan menyediakan pelbagai beasiswa dan bantuan kewangan bagi memastikan setiap pelajar berpeluang untuk menamatkan pengajian tanpa kewangan yang berat. Selain itu, kami juga menawarkan prasarana yang moden dan berkualiti, termasuk makmal penyelidikan bertaraf dunia serta perpustakaan yang lengkap dengan sumber-sumber akademik yang terkini untuk menyokong pembelajaran dan penyelidikan di UMT. Bagi memastikan graduan kami bersedia menghadapi cabaran pasaran kerja, UMT menyediakan peluang latihan industri yang komprehensif dan sokongan kerja yang berterusan. Kami amat komited untuk membantu pelajar-pelajar memperolehi pengalaman industri yang sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan yang semakin kompetitif ini. Di samping itu, kami turut menawarkan peluang pertukaran pelajar ke luar negara, membuka peluang untuk pelajar mengalami budaya serta sistem pendidikan di luar negara. Ini adalah sebahagian daripada usaha kami di UMT untuk memastikan para pelajar tidak hanya berjaya dalam akademik tetapi juga berjaya dalam kehidupan. Kami di UMT berpegang kepada prinsip bahawa pendidikan adalah asas untuk mencipta perubahan yang lebih baik dan kami berbangga untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan itu bersama anda. Oleh itu, pastikan UMT menjadi pilihan asas nombor 1 anda dalam permohonan UPU nanti.